Assalamualaikum. So hari ni kita buat operasi sikit. Pergi tengok jaring. Ni kumpul getah kat belakang. Kat sana tu ada rumah nampak. Hari ni nak buat cerita belakang rumah je. Kebetulan balik kampung, hujan, air naik. Kebiasaan air naik, ikan akan naik. Pattern kat sini. Okay, kita sampai dah kasih. Abang Afiq, cepat. Comel pokok bunga dia. Bila air naik, hari ni kita teh buka dengan hambubu orang kata. Tu dia. Oh, cuk. Nuh ikan. Afiq cepat Afiq. Abang Afiq lambatlah kat belakang. Anak bandar balik ke kampung. Okey Afiq, cepat Afiq. Okey, kat sana kita tengok abang ijak kita, pengantin baru. Tengah buka ikan. Tadi ikan meletup-letup tengok tu. Tengok tu. Ikan meletup-letup. Memang padu tengok. Dia ikan orang Kelantan panggil apa? Ikan ngepah. Tengok banyak Ni ikan untuk stok pekasam. Memang kita saiz ni untuk pekasam. Letak sini sebab bekas ada kat sana. Abang Afiq kata tadi duduk kat sini rasa ikan kat kaki lalu. Betul tak Afiq? Aduh. Tu abang ijak kita. Kalau sini orang panggil ikan berderu. Ni lah dia tengok. Tempat dia main tu boleh ngejah. Tu tengok. Memang kena balik ambil jala ni. Kita tengok. Inilah ikan kawang. Ikan kawang di mana kita tengok kat depan yang main-main dia lah tu. Tengok. Ni. Ni. Dia punya putih-putih ni. Tengok dia main. Jaring kat sini je ni. Tengok. Macam kat kolam. Tu dia. Tengok. Kalok molek. Tengok. Inilah dia ikan kawang. Dia kita ambil dalam bubu sikit lagi. Ni ikan kawang baru kena ni. Ni dia. Ni dia. Baru kena. Cuk. Sabar. Ni dia. Buka 2 inci. Okey. Tengok. Ni dia main tu. Tengok dia main. Tu banyak. Kena balik ambil jala ni. Ya ampun, banyaknya. Ya ampun. Dia. Okey, kita sampai lagi. Tadi balik rumah sebab hujan. Ni trik kedua untuk angkat pukat. Jom. Tengok insya-Allah ada hasil ke tak ada hasil hari ni. Jom kita tengok pukat. Hari ni kita bersama tua ketua kampung. Abang Ijak dengan Abang Ki kita. Ikan sudah ada. Hari ni kita jadi juru video je lah. Ni dia. Ni kekawé tau. Bukan. Hok so lagi ni. Ni kekawé dah ni. Nak masuk TV3 hari ni pakai semak molek mari nak apa ni. Jadi. So hari ni kita berada di kawasan banjir. Gimana kita tengok geng-geng kita tengah angkat pukat jaring. Kena cukar dah. Awal kena cukar. Air dia sejuk. Air purely air hujan ni.
Oh, ni hok memang kena pokat tu. Oh, banyak sini. Oh. akak je. Oh, tu dia. Oh, lucu. Bapak ke tak ni? Oh, pot. Bapak lekak. Hok ni ikan kau jenis lain. Okey ke ni? Mana? Lain tak gagah. Apa dia? Apa ambil? Plastik tu pegang. Ni trik nombor 2. Kita tambah ahli. Tadi berdua bertiga je. Sekarang ni berempat. Di senja hari. Oh, hai. Okey, round 2. Tadi kita balik sebab hujan. Ni kita datang balik di senja hari. Aduh, dalai sini. Aduh, dalai. Tu tengok tu. Tu. Ya. Tu tengok. Boleh pojok-pojok berapak bawah. Ha. Mana ni mai dah. Penuh. Oh. Ekor sekali. Mana lagi lipat. Ni skill ni. Kita jadi juru video lah hari ni. Oh, ni banyak. Kita tengok depan. Oh, air slow sikit. Tapi boleh. Mana tengok. Sudah mengena. Lagi. Tu dia. Cekak ni boh. Boh, tak cekak. Oh ni anak seluai hok besar pun boleh. Meriah. Tengok. Dia punya meriah lah macam tu, tengok tu. Hui, siap lopak lagi. Mana kita tengok telur dia sikit. Tu dia perenan tu. Oh, telur tubik sampai hati kau ijat. Kau keluarkan telur dia. Tengok tu. Mai. Tu dia. Kasar sini. Apa? Sebab pukat kasar kot. Ni apa sih? Siapa situ? Ni skill lah mau buka sebelah tangan. Kak. Ni dia. Buka sebelah tangan gitu. Tengok. Ini pun dah 2 kilo. Tambah yang hijak lagi. Berkilo-kilo. Ada lagi tu. Duduk benar-benar tu. Dia balen ini. Kita pergi tengok tembilah. Ini ada satu lagi tembilah. Tu dia.
berkilau-kilau. Sebab dah senja. Kita dah hampir malam dah ni ha. Abang Afiq. Jom. Okey. Okey. Kita terpaksa kena buka lampu. Ni ada satu jaring lagi. Tembilar, panggil tembilar. Oh, duh. Rasa banyak. Ya ampun. Banyak. Abang Afiq atas sini, Abang Afiq. Oh. Alright. Anjing. Bubur nombor 1, 2, nombor 3. Ada 3 kilo. Nak pula. Cik, ikan tu. Kita buat ni. Oh. Oh, kalau kita lapis tak tadi. Ya. Kau kat tiga lapis Oh, pening. Bukan ni bagus. Hoi. Mari tak balik kau ya apa ha. Satu ekor. Okey. Tengok. Oh, ni hok tak ada. Yang tak ada 2 kilo dah. Okey. Tu dia. So, ni dah ada 3 kilo ada ni. Ini? Makan. Oh, dia. Kasar-kasar ikan dia. Oh, kasar-kasar ikan dia. Inilah kejadian ikan pekasam. Oh, ikan saja. Penuh. Kalau tak angkat awal-awal ni. Oh, dia.